Lama sudah tak ada timbang. Jom kita timbang tengok berapa kg ha. Hah? Wei? Hah? Rosak. Tak apa. Saya ada lagi satu. Masa bateri kot sudah habis. Wei? Ini terbalik ke? Macam mana ni? Dah lama tak pakai. Hah? Okey, simpan balik. Tak apa, tak apa. Sebab kita tengok paling penting, ini tak penting. Paling penting, tengok depan cermin. Punya hidung perut ada punci ke tak ada punci. Baju masih boleh pakai ataupun semakin longgar. Lost inch paling penting. Lagi satu, badan bertenaga. Tak lara, asyik nak ngantuk. Tak nak senaman, malas punya rasa. Asyik nak makan semua ni. Okey, kalau tak ada, sofa boleh tidur, boleh membuang senang. Okey, sudah sangat bagus. Bersyukur sudah. Tapi sekarang saya punya perut sangat lapar. Saya nak ambil satu makanan yang sangat sedap buat sarapan saya sebelum senaman. Tada! Ini semalam buat punya puding chia seed dengan midi avo black. Saya dah tambah sedikit korma. Saya tunjuk korang. Inilah dia. Wah, pekat loh. Sudah pekat. Ini semalam waktu mami dah buat. Letak satu sachet midi avo black yang natural punya ingredient. Ini penting sebab hari-hari mau makan kan. Sekarang tengah lapar. Kalau you makan macam ni punya makanan, you punya gula akan stable, dia punya kenyang akan lama, you punya badan akan bertenaga. Dan you taklah berpunci, masalah. Okey, tengok. Dah pekat macam ni. Dah boleh makan tanpa tampahan gula, tanpa pemanis. That's why I letak sedikit korma dekat dalam. Bagi dia punya natural manis dekat korma dengan chia seed 2 sudu. Jumpa makan. Betul ke ni? Sedapnya. Dia bukan yang jenis manis-manis punya. Saya tak suka manis-manis punya minuman. Minum memang tak boleh telan. Tapi ini sedap. Dia kurang manis punya versi, tapi bukan kira langsung tak ada manis. Sebab kita dah letak sedikit korma. Ataupun korang suka macam fruity punya flavor, you boleh letak mangga ke, banana ke, orange ke, apple ke, whatever. You boleh masuk dalam peti sejuk, rendam satu malam. Semalam baru I buat. Wah, best. Diet pun boleh minum, makan sedap macam ni. Macam tak diet. Mana siapa percaya ini makanan diet? Kalau korang nak juga buat sarapan macam ni yang sihat dan sedap, korang boleh pergi TikTok Shop ataupun Shopee, cari midi avo black. Ini perisa koko. Kita ada 3 ni kopi punya, 3 perisa. Ini original punya. Semua bukan versi manis-manis punya sebab tak ada tambahan gula pemanis, semua dia tak ada. Paling manis ataupun ada sedikit manis punya rasa. Ini bau pandan, bau vanilla. Ini dia pahit sikit. Sebab dia premium koko. Koko punya konten dia tinggi. Ini pun sama kopi punya. So dia pahit-pahit sikit Bukanlah sangat pahit sikit lah. Kalau you macam saya suka sedikit manis, tak nak melampau punya manis, you sendiri adjust. Letak sedikit kurma ataupun fruit lah, buah-buahan. So buat puding, rendam satu malam. Kalau tak nak, you nak terus bancuh, terus minum pun boleh. Dalam satu bag ni dia ada 7 sachet. Angkat ni satu sachet, buka, letak air suam, gaul ataupun shake, dan terus minum. Air lebih kurang 200 ml macam itu sudah okey punya. You nak terus minum boleh. You nak buat resepi macam saya ni, lagi boleh. Sebab ini memang tak rasa you tengah diet ni. Sangat sedap. Satu lagi. Jangan risau. Dia ni ada halam.